Saya tak faham apa perbezaan three phase dengan single phase. Berterangkan. Alright, jom. Okay guys, Satu perbezaan utama yang membezakan antara single phase dengan three phase adalah three phase lebih baik daripada segi menanggung beban yang lebih tinggi. Untuk single phase mempunyai dua wayar, wayar hitam dan juga wayar merah, neutral dan power. Akan tetapi untuk three phase mempunyai 4 wayar, wayar hitam, red, yellow and blue. Sebagai contoh, kalau rumah korang menggunakan 9 biji aircon tapi rumah korang menggunakan single phase, ianya akan menyebabkan overload dekat kabel korang, sebab kabel hanya satu kabel je menampung 9 biji aircon untuk satu kabel. Itu belum termasuk kipas, lampu dan sebagainya. Jika rumah korang menggunakan three phase, menggunakan 9 biji aircon, setiap biji aircon, 3 biji aircon akan terbahagi kepada 3 fasa, red, yellow dan blue. Jadinya sama rata kan? Kebiasaannya TNB akan menggalakkan korang, jika bil TNB korang di RM300 sebulan, korang boleh upgrade ke 3 fasa ataupun melebihi 50A penggunaan. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.